Dia tak ada pergi lepak wayang. Dia tak ada pergi lepak wayang dengan isteri dia kan. Tak ada. Dia cakap dengan dia, kalau you nak lepak dengan I, you kena keluarkan duit. Dia tak nak keluar duit sebab dia tahu duit tu dia akan buat dekat bisnes. Sebab dia pun tahu. So kita tak ada keluar lepak-lepak wayang. Kalau nak keluar pun pergi kedai mamak, dia yang belanja. Ini pada peringkat awal guys. This is the reality. Sebab dia tak nak ambil loan, dia tak nak ambil investor, dia tak nak ambil duit orang. Dia pakai kudrat dia sendiri. So kudrat apa yang dia boleh buat? Dia tak nak pakai duit mak dia. Dia tak nak pakai duit siapa-siapa. Faham tak? Jom pakailah duit extra ni. So duit extra ni sepatutnya korang kena belanja awet ke, belanja apa kan. Dah tak ada dah. Ambil ni, fokus kat bisnes. Bagi masa 1 tahun, 1 tahun setengah, korang akan nampak benda tu. Jelas tak? Inilah cara dia. Sebab tak ada siapa yang akan selamatkan masing-masing. Tak ada siapa yang akan selamatkan kita. Tak ada siapa. There's no one. Orang akan datang bila korang dah berjaya. Faham tak? Sekarang ni ramai datang kat Daniel, Daniel jom buat sama-sama bisnes apa semua. Sebab Daniel dah berjaya. Diorang nampak Daniel dah ada duit. Tapi waktu Daniel susah, tak ada siapa-siapa datang. So korang sendiri yang kena buat.